Okay chat, minta maaf sebab semalam live tiba-tiba putus. Jadinya apa, hari ni kita sambung balik untuk lawan dengan Genichiro. Ayuh. Ayuh. Oi, oi, aku dah elak dah benda tu. Oi, relax. Wah. Kau pun sama juga main agak-agak parry ya. Oi, aku tak dapat pukul. Okay. Relax bitch, relax. Relax. Berapa kali kau dah buat? Sabar. Oi, sepatutnya aku boleh tak kena benda tu tau sebenarnya. Tak kena hit tau sebenarnya benda tu sepatutnya. Oi! Allah! Aduh, berapa kali aku kena fall dengan trick ni. Kau step back ya. Allah, tak sempat elak. Ngam. Allah! Aku dah jam attack. Ya, kamera aku mana? Ya, sabar. Allah, sabar. Bagi aku isi nyawa. Sabar. Oi, aku berpesan nyawa aku dah habis. Satu, dua. Allah. Okay. Relax. Peri limit aku dah habis. Relax. Peri limit aku dah habis. Rupanya ada juga class attack ya kau punya. Allah. Ada lagi satunya. Hey! A few minutes later. Apa siap? Belum lagi. Apa siap kau boleh tunggu aku? Wait, first time siap kau buat better macam tu. Wait. Allah, aku kena raja Allah. Engkau. Okay, kita hampir nak habis sama-sama pay limit. Bitch. Allah, silap aku. Ya. Jap. Kau dengan aku sama bitch. Kau dah nak mati. Aku dah nak mati. Meh. Allah. Sikit lagi dia dah mati. Okey. Allah, apa yang aku buat? Balol tu lah asal dia buat movement tu. Okey. Satu, okey. Allah. Okey, mikir counter. Ngam. One hit bitch. Okey, ngam. Ngam. Healing ada dua.
Oh, ngam. Allah, asal tak boleh parry benda tu? Allah. Parry limit. Cooldown kan, cooldown. Kenapa lambat tu cooldown dia? Kenapa lambat? Selalu cepat je. Jap, Allah.